Bagi ibu mengandung, sudah tentu ramai dalam kalangan mereka risau untuk membuat sebarang rawatan berkenaan gigi kerana secara amnya mereka selalu fikirkan ia tidak selamat untuk bayi. Namun sebenarnya, para ibu mengandung juga dibolehkan untuk membuat rawatan pergigian walaupun sedang berbadan dua. Pakar prostodontik dan konservatif pergigian Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM, Dr. Rabihah Alawi berkata, rawatan untuk ibu mengandung adalah selamat namun ia bergantung kepada tahap trimester. Secara umumnya semasa kehamilan rawatan gigi ni kita boleh katakan ianya adalah selamat. Cumanya dia ada tempoh-tempoh tertentu yang mana kalau boleh kita elakkanlah sepanjang kehamilan, yang mana tempoh pertama tu tempoh trimester pertama. Pada tempoh tu keadaan janin dalam tempoh pembentukan dan ibu juga selalunya ada keadaan mual-mual, loya. Jadi kalau boleh rawatan tu yang paling selamat dilakukan adalah pada trimester kedua, iaitu pada bulan 4 hingga pada bulan yang ke-6 lah. Namun ramai sebenarnya masih risau dan ragu-ragu apabila menjalani sinar X ketika kehamilan. Menurut Dr. Rabihah, sinar X juga boleh dilakukan untuk ibu hamil namun seeloknya perlu ditangguhkan. Sebenarnya untuk X-ray pada gigi, dos yang digunakan tu adalah lebih rendah berbanding dengan X-ray yang dikenakan kepada bahagian lain. X-ray ni sebelum dilakukan, para doktor lah, biasanya doktor pergigian akan buat penilaian sama ada X-ray itu betul-betul diperlukan atau tidak semasa kehamilan. Boleh berkata sinar X untuk ibu hamil adalah lebih selamat dilakukan setelah pembentukan janin stabil pada trimester kedua, iaitu pada bulan ke-4 hingga bulan ke-6 kehamilan. Bukan itu sahaja, ibu mengandung juga risau apabila mereka mempunyai masalah gigi sepanjang kehamilan. Stigma masyarakat berkenaan ibu mengandung tidak boleh mendapatkan rawatan adalah tidak benar kerana ada rawatan dibolehkan untuk mereka. Dr. Rabihah berkata terdapat rawatan seperti pemeriksaan gigi dan pencucian gigi adalah selamat dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tempoh kehamilan. Bagaimanapun menurut beliau, jika ibu mengandung mempunyai kes kecemasan untuk cabutan gigi, ia perlu dilakukan walau dalam mana-mana trimester untuk mengelakkan masalah lain. Tetapi untuk prosedur yang lebih invasif atau kompleks, contohnya pembedahan gigi, kalau boleh kita tangguhkanlah sehingga bayi lahirlah lebih selamat. Sebenarnya semua rawatan ada risiko. Untuk cabutan, dia bergantung. Jika cabutan itu boleh ditangguhkan sehingga kelahiran, sebaiknya ditangguhkanlah. Tetapi jika dalam keadaan kecemasan, contohnya gigi itu sangat rosak ataupun pesakit ibu mengandung tu dalam keadaan yang sangat sakit, jadi dalam apa-apa tempoh terpaksa dicabutlah. Dr. Rabihah juga menjelaskan ibu mengandung mengalami perubahan hormon semasa mengandung di mana ia boleh mempengaruhi kesihatan gusi dan gigi. Ya, sepanjang tempoh kehamilan banyak perubahan berlaku dalam badan ibu hamil kan. Salah satunya adalah perubahan hormon lah. Jadi perubahan hormon pada ibu mengandung dia tidak berlaku pada semua orang, tapi selalunya ada. Jika berlaku, perubahan hormon ini akan menyebabkan radang gusi untuk ibu mengandung lah. Ada yang mengalami radang gusi, ada yang mengalami pertumbuhan tisu dalam gusi yang kita panggil pregnancy epulis ataupun epulis semasa kehamilan lah. Dia ada macam tisu yang tumbuh pada gusi. Tisu ini, pembentukan tisu ni dia mungkin akan menyebabkan ketidakselesaan lah pada ibu mengandung dan mungkin gusi akan berdarah lah. Kalau ada berlaku radang gusi tu pun gusi akan senang berdarah. Jadi disarankan untuk ibu mengandung mendapatkan pemeriksaan pergigian dan mengamalkan langkah-langkah penjagaan gigi yang baiklah untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk. Tambahnya, penyakit gusi atau jangkitan semasa ibu mengandung boleh mempengaruhi bayi atau janin dalam perut ibu. Contohnya seperti dia bukti menunjukkan bayi yang dilahirkan bayi pramatang ataupun bayi yang kurang berat badan, ya, disebabkan keadaan ibu tu. Menurut Dr. Rabihah, terdapat risiko jika masalah gigi seperti jangkitan dibiarkan tanpa rawatan semasa kehamilan. Katanya, jika jangkitan itu dibiarkan boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. Kalau jangkitan dia merebak,
dia boleh menjadi masalah kepada ibu itu sendiri dan juga kepada janin dalam perut lah. Jadi contohnya jangkitan yang merebak daripada gigi kan, dia boleh merebak ke bahagian lain dan menyebabkan keadaan yang lebih teruk lah. Kalau lebih teruk, memang boleh menyebabkan jangkitan ke seluruh badan lah. Ya, agak berisiko tinggi jika berlaku jangkitan. Sebab itulah ibu mengandung dinasihatkan kalau ada sakit gigi atau kalau ada nampak macam ada kebengkakan pada gusi, perlulah mendapatkan pemeriksaan dengan segera. Dr. Rabiha berkata ramai ibu mengandung risau untuk mengambil ubat-ubatan sekiranya mempunyai masalah gigi kerana bimbang akan bayi dalam kandungan. Bagaimanapun menurut beliau, ibu mengandung juga boleh mengambil ubat untuk mengurangkan kesakitan tetapi dengan pengesahan daripada doktor. Sebenarnya untuk menahan sakit gigi tidak disarankan sebenarnya untuk ambil ubat sebab gigi ni dia macam bila dia sakit, kita kena tengok apakah penyebab sakit gigi tu kan. Kalau kita makan ubat tu dia bersifat sementara, dia boleh menahan sakit tu sahaja. Ubat yang paling selamat adalah yang kita tahu paracetamol lah, biasanya kita panggil Panadol. Ubat tu tapi perlu diambil dengan kenalah dos yang betul, jangan berlebihan. Tapi dinasihatkan juga untuk ambil ubat tu berdasarkan selepas diperiksa, selepas mendapat pemeriksaan daripada doktor gigi lah. Beliau berkata ibu mengandung dinasihatkan untuk tidak mengambil ubat tahan sakit secara individu tanpa nasihat daripada doktor. Amat membahayalah kalau kita sendiri yang ambil ubat tu tanpa pengesahan daripada doktor yang berdaftar lah. Untuk setiap orang, tahap ketahanan dia pada ubat tu tak sama. Jadi dia tak ada ubat yang kita kata yang selamat lah sepanjang kehamilan ni sebab kita kena tengok, kita nak jaga kesihatan dua kan, kesihatan ibu dan juga kesihatan anak. Dia kalau di awal kehamilan, pengambilan ubat-ubat ni memang sangat membahayalah sebab pembentukan janin belum stabil dan juga risiko keguguran pun agak tinggi kan. Dr. Rabiha juga menasihatkan untuk para ibu yang merancang untuk hamil, mereka perlu mendapatkan pemeriksaan pergigian bagi mengelakkan sebarang masalah semasa kehamilan. Sebabnya tempoh kehamilan tu panjang, 9 bulan kan, dan kita nak pastikan janin dalam perut ibu dan juga kesihatan ibu tu sendiri berada dalam keadaan baik. Satu, pemeriksaan pergigian jika merancang untuk hamil dan pemeriksaan pergigian di awal kehamilan supaya jika ada rawatan yang perlu dilakukan, mungkin rawatan tu boleh dilakukan semasa trimester kedua. Jadi perancangan boleh dibuat daripada awal, temujanji boleh dibuat daripada awal, jadi senang untuk kita mengatur jadual ibu mengandung. Rawatan kesihatan ibu mengandung adalah langkah penting untuk memastikan kesihatan ibu dan bayi sentiasa terjaga. Pemeriksaan berkala, pemakanan seimbang dan nasihat pakar perubatan memainkan peranan utama dalam kehamilan yang sihat. Niknu Zakia Abdullah, iMedical TV.